Assalamualaikum, salam perjuangan. Selamat datang ke Ahyat Ishak Show, season terbaru. Dan Ahyat sangat-sangat excited nak berkongsi dengan anda ilmu-ilmu hartanah, yang update-update hartanah, dan yang paling Ahyat excited dalam season baru ini, Ahyat akan menjemput sahabat-sahabat Ahyat, insan-insan ikon-ikon dalam dunia hartanah yang ada kepakaran dalam bidang masing-masing, yang akan memberikan ilmu dan manfaat kepada sahabat-sahabat semua, peminat-peminat ilmu hartanah, orang-orang yang nak melabur hartanah, mungkin pembeli baru, pelabur-pelabur tegar, pelabur-pelabur advance. This is the channel. Ini adalah podcast khas untuk anda. So dalam segmen kita pada hari ini, Ahyat sangat-sangat bertuah. Kami rasa sangat-sangat bertuah. Ini adalah tetamu kami yang pertama dalam season terbaru Ahyat Ishak Show Podcast. The one and only KLS. Yeay. Oh, yeay. Assalamualaikum KLS. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Ya, bertemu lagi. Ya, so ini sebenarnya kali ketiga. Ya, kali ketiga. Ya, KLS yang sudi menjadi tetamu kami. Terima kasih KLS tidak bosan dengan kami, dengan jemputan kami. Terima kasih juga sudi menjemput. Okey. So hari ni KLS kita nak pergi terus kepada topik kerana Ahyat nak memaksimalkan masa dan Ahyat nak penonton kita, pendengar kita ni mendapat manfaat yang terbaik lah ya. So kita nak terus lompat masuk ke dalam tajuk hari ni. Dan tajuk podcast kita ni macam ni. Ni tajuk dia pertanyaan. Betul ke? Betul ke apa? Betul ke buat room rental boleh capai financial freedom? Wow, soalan. Wow kan. Okey, dan daripada soalan ni kita nak kena pecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama ni, apa tu room rental? Kedua ni, apa dia financial freedom pada pendapat KLS? Dan ketiga, bolehkah kita nak cantumkan ni room rental ni nak mencapai financial freedom? So kita masuk dulu topik, lepas tu Ahyat nak KLS kenalkan diri. Okey, bismillah. Alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so apa tu room rental kan? Apa room rental? So bila kita sebut room rental ni, maksudnya itu adalah orang kata business kan? Business. Dia mesti kena cakap business. Dia bukannya biasa-biasa lagi. Kalau biasa-biasa ni sewa rumah. So bila kita sebut room rental ni business, maksudnya kita nak buat business sewa. Jadi kita nak buat business sewa melalui bilik-bilik. Itu yang KLS klasifikasikan untuk room rental. So I like that. So maksudnya kalau setakat beli rumah lepas tu nak sewakan rumah, itu setakat investor hartanah. Investor. Tapi kalau room rental ni, kata kunci dia ialah you are a businessman. You adalah usahawan. Betul. Tapi business you ialah room rental. So apa itu financial freedom bagi KLS? Financial freedom ni setiap orang berbeza-beza kan. So bagi KLS, financial freedom ni bila kita tak buat apa-apa tapi kita ada je duit masuk. Siapa nak macam tu? Wow. Tak buat apa-apa tapi duit masuk. Saya nak macam tu juga. Kan. Barulah kita cakap macam bestnya financial freedom kan. So itu bagi KLS lah. Mungkin bagi anda mungkin berbeza lah kan. So definitely financial freedom adalah satu perjalanan ataupun destinasi yang semua orang nak. Cuma macam mana cara kita untuk kita orang kata merasai financial freedom tu. Ada orang nak financial freedom tu, dia masih lagi dia nak buat apa yang dia suka tu. Kan? Ada orang langsung tak nak buat apa-apa. Jadi pilih sendiri. Kalau KLS, of course KLS memang suka duduk dengan keluarga kan. Jadi kalau boleh macam tak nak buat apa-apa tapi duit tu tetap masuk. Itu bagi tapi KLS kena lah. adalah buat sesuatu di peringkat awal kan. So untuk mungkin pendengar-pendengar podcast kita dan penonton, Ahyat kena share apa yang Ahyat lihat, perhatikan kepada KLS. KLS kadang-kadang bila kami call, KLS sedang berada di kampung menjaga mak ayah yang sakit, atau
kalau KLS berada di kampung selama setengah bulan, 1 bulan kerana keadaan banjir. Ya, betul. Dan KLS ada banyak masa untuk family. Dan bayangkan tak semua orang dalam keadaan yang di mana mereka boleh tinggalkan semua kerja semua untuk menjaga family, because KLS kampungnya di Kelantan. Dan banyak perniagaan KLS tu berada di mana? Ada dekat sini lah, dekat Selangor. Selangor kan. So bayangkan KLS boleh pulang dan menjaga family selama sebulan, setengah bulan. Itu bagi saya dah menggambarkan satu keadaan keanjalan masa, time flexibility. So sebelum kita nak capai full financial freedom ni, kita pun nak mencapai satu kebebasan masa. Betul. Yang kita tak terikat. Time freedom. Wow. Dan itu satu benda yang sangat-sangat mahal kan. Betul. Ya, so okay. So persoalan dia, room rental ni bolehkah mencapai financial freedom? Dan daripada apa yang Hayat kongsikan tentang hidup KLS ni, adakah KLS dah mencapai financial freedom tu? Okey. Alhamdulillah, kalau dari sudut kita kata tak perlu fikir dah macam mana kita nak bayar hutang tu, alhamdulillah KLS boleh dapatkan daripada income daripada room rental. Maksudnya untuk bayar expenses apa semua tu. Cuma bila kita cakap dah capai ke kan, so depends pada individu yang apa cara yang you nak. Contoh, KLS bagi contoh financial freedom ni. Macam contohnya, cukuplah kita tak perlu dah fikir dah hutang-hutang kita dah ada orang tolong bayar kan. Jadi kita ala kadar je duduk macam simple-simple je, duduk rumah yang kecil je, dan boleh drive kereta, boleh pergi mengaji Quran. So itu lifestyle yang kita nak kan. Tapi ada orang dia nak around the world kan, pergi around the world. So definitely dia memerlukan keuangan yang lebih besar lah. Jadi kita pilih, kita nak financial freedom yang macam mana. Kita nak financial freedom yang lifestyle dia high class kan, ataupun lifestyle yang sederhana yang okey, janji kita dah tak payah fikir dah pasal expenses harian. Wow. Semua tu dah di cover. Sebenarnya ramai orang tak faham financial freedom ni. Dia meletakkan wow, bila aku dah financial freedom, dia membayangkan hidup yang orang kaya raya yang kemewahannya melampau. So itu level yang berbeza sebenarnya. Financial freedom ni dia ada seperti yang KLS sebutkan, dia ada tahap yang berbeza-beza, dan itu adalah pilihan masing-masing. So bayangkan duit yang masuk setiap bulan ni secara recurring dah boleh cover semua perbelanjaan hidup kita pada tahap yang kita nak tu, standard kehidupan yang kita nak tu. Itu dah dianggap financial freedom. So mungkin dia drive, contohlah dia mungkin drive Honda atau Toyota, tapi dan hidup dia di dalam rumah teres sahaja. Tapi berbanding dengan orang lain yang sesak nak drive kereta Toyota, nak hidup rumah teres tu pun sesak hidup nak bayar tiap-tiap bulan. Itu bukan financial freedom kan. Kita pun dan bayangkan kalau pendapatan yang kita dapat daripada recurring income ni boleh bayar dah every month, tak payah nak risau. In fact kalau you tinggal, katakan mak sakit kan, baru-baru ni KLS mak sakit, kita doakan mak KLS tu akan dikurniakan kesihatan dan kesembuhan. KLS duduk setengah bulan, 1 bulan terus, tapi duit tetap ada setiap bulan. Itulah yang kita nak cadangkan dan kita nak kongsikan hari ni lah. Alright. So selalunya kalau hujung tahun KLS akan spend 2 bulan. Wow. Memang every year itu dah dalam kalender dah 2 bulan tu. So hujung tahun tu maksudnya apa? Dari bulan 11, bulan 12 tu. Sebab itu waktu banjir kan, sebab kampung KLS memang sentiasa banjir. Jadi kita memang kena get ready lah. Dan kerana KLS buat room rental, KLS ada kebebasan masa. Betul. Untuk memang hujung tahun confirm 2 bulan dah ke sana. Kita dah ada dalam kalender yearly dah. Okay, so ini yang menarik ni, yang inilah yang Hayat nak cungkil dan Hayat nak bongkar kan, supaya mungkin ada yang mendengar hari ni KLS, dia nakkan itu. Okay, aku tak nak lah sampai nak kena drive, aku nak drive Ferrari, Lamborghini, aku boleh travel ke ke Paris setiap tahun ke apa ke tak. Tapi shopping dia pergi shopping yang melampau-lampau. Dia bukan nak hidup macam itu, tapi aku
aku nak lah apa yang KLS buat. Aku boleh ada kereta, ada rumah, aku boleh ada kebebasan masa, nak balik jumpa mak, jaga mak. Dan bayangkan Ayat baru kehilangan ayah. Semasa recording podcast ni, ayah dah 13 minggu meninggal. Dan bayangkan Ayat dah tak ada peluang untuk membahagiakan ayah lagi. Kerana ayah dah pergi bertemu dengan Ilahi. Dah pergi dah selama-lamanya. So bayangkan kita ni nak hidup supaya kita ni boleh berkhidmat, boleh membahagiakan mak ayah selagi mereka masih hidup, kan? Betul. So kenapa KLS pilih room rental? Apa yang special ni room rental ni? Sebenarnya KLS dah buat macam-macam. Okey. Dan room rental ni destinasi terakhir. Okey, wow. Jadi daripada muda dah menceburi bidang MLM. Okey. Kalau makan gaji tu, KLS dah pergi ke peringkat orang panggil manager level dah. Kalau makan gaji tu. Tapi tetap tak capai juga apa kehendak, kan. And then try juga buat bisnes produk. Ada juga jadi founder sekejap, founder tak jadi. Bukan senang sebenarnya. Bukan senang. Ramai nak jadi founder. Ya Allah, habis duit je banyak. Ya Allah, itulah. Okay. And then pernah juga buka restoran. Pernah laku. Masuk jalan-jalan cari makan apa semua. Bukan tak laku, serius laku. Tapi modalnya sangat besar. Jadi tak larat jugalah, penat. Sebab hari-hari macam banyak menggunakan fizikal, kan. Then pernah jugalah jual macam-macam produk. Dan pernah jadi stokis dah. Satu produk slimming, macam tu. Pernah jadi stokis. So maksudnya KLS dah pernah buat bisnes yang orang kata kau yang keluar modal banyak. All out lah. Yes. Keluar modal banyak dan juga pernah lah dapat income yang banyak juga. Cuma bila KLS ceburi bidang room rental ni, dia punya tahap kesusahan tu dia kurang banyak compare dengan bisnes lain. Sebab bisnes lain ni macam dia macam berlari. Dia tak habis. Marketing kena selalu buat, kan. Kena selalu menjual. Tapi bila 2017 tu, bila KLS dah dapat ilmu hartanah semua tu, dah orang kata terpaksa lah buat sebab dah beli rumah, kan. So baru KLS realise yang rupa-rupanya room rental ni sangat senang dan dia tak perlu nak ulang tiap-tiap bulan perkara yang kita buat bulan lepas. So kalau kita bulan ni kita pulung gila-gila buat marketing, kan. So bulan depan tu kita boleh dapat income yang sama tanpa kita buat lagi proses yang kita awal tu. Proses so awal dia tu. macam sekali susah, tapi income tu dia recurring. Dia datang berkali-kali. Betul. Kos pun keluar sekali tu je, Tuan Ayat. Kan saya renovate rumah apa semua, habislah dalam masa tu rumah sendiri, kan, 20,000, kan. And then after that kita buat marketing, kau tenant dah masuk. Ada setengah tenant tu sampai 5 tahun duduk tak keluar-keluar. Jadi maksudnya apa? KLS dah tak perlu buat marketing lah, kan. Maksudnya apa? Maknanya KLS ni tuan rumah yang baik. Betul tak? Siapa setuju? Tenant KLS banyak keluar tu sebab nak kahwin je. Okey. Kan nak kahwin tak boleh lah nak duduk situ, kan. Macam tu lah. Sampai tahap tak boleh duduk situ. Tak layak untuk duduk situ. So okey, kita bercakap pasal room rental ni. Ayat membayangkan ada pendengar yang aku mungkin nak cuba, aku mungkin nak consider benda ni. Dia dengar nak uruskan penyewa, dia dengar sebenarnya banyak juga cabaran-cabaran dia, kan. So betul. Apa yang Ayat nak buat dalam podcast siri baru ni, kita ni kan memang suka nak berkongsi ilmu. Kita pun nak berkongsi ilmu ni supaya lebih ramai orang menceburi bidang-bidang dalam hartanah, nak mencipta kekayaan dalam hartanah. Tapi kita pun tak nak menjanjikan bulan dan bintang. So itu memang dah jadi DNA kita, dah jadi macam teras kita, kan. So kita nak cerita yang cabaran dulu. Okey, so betul ke room rental ni, dia antara cabaran dia ialah nak menguruskan penyewa ni. Nak mengurus satu orang penyewa ni pun kita dah dengar macam-macam cerita. Lepas tu nak menguruskan ramai. Macam mana KLS menguruskan ramai ni? Sebenarnya bila kita nak cakap pasal cabaran ni, ramai sangat-sangat orang di luar sana yang bercakap-cakap, sedangkan dia sendiri pun tak pernah buat. Jadi maksudnya kalau kita dengar
ada orang cakap susah nak jaga tenant apa semua tu. So hari ni KLS akan cakap itu bukan cabaran. Wow. Jaga tenant bukan cabaran. Okey, dan kalau bukan cabaran dia apa? Cabaran yang utamanya adalah ilmu. Sebab KLS perasan daripada tahun 2014 lagi KLS dah start buat rental ni, cuma 1 unit kan. Tapi masa tu kita fikir macam buat sewa ni tak payahlah nak pergi kelas-kelas bagai semua. Pandailah urus sendiri. Pandai-pandailah kan? Nanti kita Pandai-pandailah. Tapi tak jadi. Bila KLS pergi kelas, dia macam macam ni rupanya. Macam ni. So dia macam ada teknik-teknik dia untuk mencapai apa yang kita nak. Contoh kan, kita nak cari tenant yang berkualiti. So apa yang kita buat, kalau kita tak ada ilmu ni, kita just iklankan. Kalau dia datang cari kita layan. Kita layan, okey. Dia macam okey je dengan kita pun terima kan. Tapi bila kita belajar, bila berilmu, so kita ada hak untuk memilih the best tenant supaya kita tak susah di belakang hari. Kan you cakap tadi kan, nak jaga penyewa susah kan, because kita bawa masuk tenant yang tak berkualiti. Orang kata rubbish in, rubbish out. Ouch. Okay, kan? So apa maksud tenant yang berkualiti? Okay, tenant yang berkualiti ni maksudnya adalah bila kita buat collection data kan, so kita tahu, kita buat TTI, teknik try iklan tu, kita tahu kawasan kita ni memang ada demand. Memang ada demand dan kita tahu berapa harga paling tinggi bilik kita. Okey, yang itu yang nak sentuh tu. Tapi ni nak bercakap pasal apa maksud penyewa yang berkualiti. Itulah dia ada kaitan. Kaitan. Dia ada kaitan. Maksudnya kita tahu dah taraf kita bila kita ada data tu. Jadi bila kita cari tenant, so kita tahu tenant yang jenis macam mana yang sesuai dengan kita. Contoh, tenant tu datang, dia kata dia kerja kerani. Contoh, dia nak duduk dia nak duduk rumah kita. So kita dah tahu dah rumah kita ni macam ni harga dia, dan orang yang gaji dia macam ni sahaja yang boleh duduk. Kan, yang boleh mampu bayar kita punya rate rental tu. Dan bila kita bercakap dengan dia menghormati kita dan dia tak anggap macam kita yang memerlukan dia. Jadi dari awal lagi kita kontrol, sebab kita yang ada teknikal, kita yang ada semua info-info tentang bisnes kita. Jadi kita bukan orang yang desperate. Bila you jadi orang yang bukan desperate, you boleh pilih the best orang yang datang. Mungkin yang datang 10 orang. Dari 10 orang tu macam mana kita nak pilih? So daripada situ kita tahu macam mana kita nak tahu kualiti dia. Dari segi kita adalah list. Bila datang kelas tu kita ada list macam mana kita nak identify orang ni okey ke tak okey. So kita nak check pekerjaan dia, kita nak tahu gaji dia, dan cara dia bercakap, cara dia reply WhatsApp kita. So daripada situ kita tahu kualiti dia. Wow, dan kita pilih dia supaya kita tak ada masalah di depan. Okey. Ayat ada satu filosofi bila menyewakan rumah ni. Saya tak tahu kalau KLS setujulah dengan kenyataan ni. Ayat lebih sanggup rumah itu kosong sebulan lagi daripada terdesak dan tergesa masukkan penyewa yang salah. Ya. Setuju kan? KLS sangat setuju, sebab itu yang KLS ajar. Kerana dia sangat seksa. Bila orang yang salah dah masuk bilik kita, rumah kita, nak keluarkan tu bermasalah. Nak keluar tu, undang-undang di negara kita sangat susah. Kita tak boleh nak menghalau penyewa, walaupun penyewa tu dah buat macam-macam masalah, tetap kita nak kena hire lawyer bagai semua untuk menghalau tu. Akhirnya nanti bila dia buat kacau, penyewa lain pula dah tak seronok, dia orang belah. Betul. Dah tinggal dia seorang. Betul. Aduh. Tapi itu okey lagi Tuan Hayat. Untuk student KLS, dia akan menjadi punca utama bisnes tak berjaya. Sebab emosi koyak. Okey. Emosi usahawan tu sendiri. Dia dah rasa macam memang betul lah orang cakap memang susah. Memang orang cakap susah tu kan. Sebab dari awal lagi dia dah salah. So itu antara tips yang sangat-sangat penting . Ya, betul.
Sebab itu yang KLS lalui. Itu pengalaman KLS. Bila kita dari awal kita ambil tenant yang betul, tak payah risau dah. Okay, so KLS cakap KLS mengajar. KLS sebut pasal student-student ni kan. So kenapa KLS berkobar-kobar sangat nak mengajar ilmu ni? Okay. Kerana Ahid rasa ada ramai je usahawan room rental. Tapi tidaklah semua yang bersungguh-sungguh rasakan ini adalah satu perjuangan. Dan KLS pernah sebut, Ahid nak kena sebut benda ni. KLS pernah sebut KLS tak nak usahawan room rental ni dipandang hina. So boleh tak sharekan kenapa perjuangan ni berlaku? Okey, dia bermula dari bila KLS buat rumah sendiri dan tenant macam anggap bila diorang ni lebih penting. Maksudnya bila dia datang tu dia rasa macam kita ni yang kena fulfill dia punya kemahuan dia. Jadi masa tu KLS pun rasa macam tu jugalah sebab tak ada ilmu kan. Rasa macam kita yang nak kena menghormati tenant, kita yang nak kena bagi kan. Tapi akhirnya kita yang kena bayar installment rumah, bayar cukai pintu, bayar ni, bayar tu, kerosakan repair, apa semua. So what for kita beli hartanah kalau macam tu? Macam tak best, tak syok je. Macam menyesal juga beli hartanah kan. So start daripada situ KLS macam terfikirlah macam ya ke owner rumah ni hina sangat ni, macam tu kan. So itulah bila dah pergi kelas, bila bergaul dengan orang-orang yang betul-betul berjaya dalam bidang ni, mereka lah yang buka pintu hati, buka minda yang baru bagi KLS. Dan start daripada situ KLS rasa yang kenapa orang boleh pandang hina kepada owner disebabkan owner ni tak ada ilmu yang menyebabkan dia terdesak. Jadi itu sebab utama kenapa KLS bersungguh sangat mengajar. Sebab KLS nak biar kita mulakan dengan kualiti supaya kita dapat kita dapat buka hati masyarakat, buka mata masyarakat supaya saling hormat menghormati. Walaupun mungkin diorang fikir macam kapitalis, sewa tinggi lah apa semua kan. Tapi diorang kena faham yang kita ada banyak pilihan di market. You nak sewa yang macam mana? Kalau you nak murah, inilah dia punya standard kan. Jadi KLS banyak mengajar untuk menyediakan bilik sewa yang seronok, yang harmoni, yang selesa, yang menyeronokkan untuk orang-orang yang berkualiti. Jadi kita nak cater semua orang, kita tak mampu. Jadi kita bermula dulu memberi kepada mereka yang appreciate kita, yang berkualiti. So KLS ada sebut tadi menghormati tu kan. Dan KLS sebut saling menghormati. Sebenarnya bukan engkau kena hormat aku sebagai landlord sahaja. Aku pun nak menghormati engkau sebagai penyewa. Betul. Dan KLS pun sebut awal-awal tadi, KLS ada penyewa yang sampai 5 tahun yang tak nak keluar. Sehingga kan mereka dah kahwin baru terpaksa keluar lah, because house rule dia tidak boleh suami isteri kan. Dia mesti singles kan. So perlu wujud hormat di dua-dua belah. Betul. Landlord dan juga penyewa. Dan KLS pun inilah yang KLS terapkan juga kan. Betul. Tapi yang itu nanti kita nak cerita tu pasal happiness index dan sebagainya kan. Cuma sekarang ni KLS ada sebut something yang lebih tertarik. Tanggapan orang sekarang ni kan. Bukan sahaja tidak usahawan room rental ni tidak dihormati, tapi ada juga masyarakat yang melihat ni geng-geng yang macam disebut tadi kapitalis yang sewakan bilik pun dah mahal sangat. Betul. Kan ada yang ada sebutkan dekat netizen sewa Yahudi. Betul. Dulu dah lah dia orang kata membayar bank sampai ke mati. Sekarang ni bayar sewa pula tinggi-tinggi kan. Betul. So macam mana pula komen KLS tentang tanggapan macam tu? Kita tak boleh elak Tuan Ahyat untuk orang berfikir mungkin dia ada masalah keuangannya sendiri kan. That's why dia keluarkan kenyataan tu. Cuma kenapa ramai di luar sana yang keluarkan kenyataan tu, mungkin dia tak dapat setara dengan harga yang dibayar. Sebab bila kita tengok student-student kita kan,
dia punya tenant tak nak keluar, kenapa? Adakah dia orang sanggup nak bayar yang mahal-mahal? No, dia orang dapat kualiti seperti yang dibayar. So of course, kan macam kita nak pilih hotel kan, kenapa kita nak pergi 3 star, kenapa nak pergi 5 star kan? Jadi bila kita meletakkan harga tu, dia setara dengan servis yang kita bagi. Jadi bila setara tu, mungkin yang tak mampu je lah yang akan bercakap macam tu. Tapi kalau yang mampu, bagi dia orang, dia nak dengan harga tu, dia nak servis yang diorang dapat. So ada je yang bayar sewa mahal tu. Contohnya sekarang ni kalau satu bilik yang mahal tu berapa? Kalau dianggap mahal dalam pasaran, 600.5 ke atas. 600.5 satu bilik kan? Satu bilik. Dan ada juga student kita yang sampai 1,000 sebilik. Dan betul. Dan mungkin akan ada, pasti akan ada ramai yang kata, tengok ni letak harga yang mahal, yang tak masuk akal. Betul. Tapi student-student kita ni ada je penyewa yang bayar mahal-mahal ni. Dan penyewa yang bayar mahal-mahal ni tak komplain pula ya? Ya, tak komplain. Mereka tak nak keluar pula? Tak nak keluar pula. So kita naikkan harga tiap-tiap tahun pun still lagi bayar. Kerana mereka dapat apa yang mereka bayar. Ya. Okay. So yang komplain yang viral dekat social media, yang ada apa, bilik kat tepi balcony, bilik dekat dapur. Yang tu yang komplain tu Tuan Hayat, bukan dia yang duduk. Orang yang duduk tak komplain pun. Orang yang duduk tu tak komplain pun. Sebab dia yang memilih untuk bayar macam tu, untuk duduk yang macam tu. Wow. Kan? Hidup ni ada pilihan kan. Cuma kalau untuk student KLS tak benarkanlah buat sewa yang sampai ke balcony, sampai ke tahap macam tu. Sebab kita bukan setakat kita nak buat bisnes, nak dapat untung, nak financial freedom. Kita juga nak beribadah supaya orang-orang Islam kita yang menyewa dengan kita ni ada ruang yang selesa, yang selamat, yang boleh untuk diorang solat dalam bilik tu. Kalau boleh untuk solat, maksudnya ruang tu mestilah ruang yang adalah tempat untuk solat tu kan. So bila ruang tu ada tempat untuk solat, meaning that tak adalah kecil sangat lah, maksudnya paling minimum pun. Faham. Okay. So ada juga yang beranggapan market dah terlalu ramai dah. Usahawan room rental ni. Okay. Ada market lagi ke? And masih relevan lagi ke room rental ni di pasaran? Alright. Soalan ni terlampau ramai yang bertanya. Termasuklah student KLS yang masa join kelas kan, diorang masih lagi tanya soalan ni. Memang soalan wajib lah dia akan tanya. Macam ramai dah orang buat ni business room rental ni, boleh lagi ke? Bukan market dah tepu ke? So jawapan KLS, ada tak lagi orang yang masih lagi kahwin dan melahirkan anak? Ada lagi tak? Okay, ada. So kalau ada, maksudnya anak tu grow kan. So hari ni tiap-tiap tahun lebih 4 juta student yang konvo. Kalau setiap-tiap tahun 4 juta student yang konvo, maksudnya diorang ni akan keluar daripada rumah kan untuk cari kerja, ataupun mungkin untuk, kalau dari kampung tu mungkin dia terpaksa duduk dekat bandar ke, atau mungkin dia dapat tempat kerja dekat negeri lain ke. Jadi pilihan yang pertama yang diorang ada, yang diorang mampu kalau fresh graduate ni adalah bilik kan. Betul. Jadi kalau masih lagi ada universiti, masih lagi ada orang muda, masih lagi ada orang kata orang berkahwin dan ada anak. So bagi KLS, room rental tu tetap ada demand. Cuma kenapa orang tu dia rasa macam dia punya sambutan tu macam dah tepu ke apa ke, mungkin pemilihan lokasi tu salah. So kalau lokasi tu betul, sebab student KLS sampai tak sanggup dah nak buka telefon nak jawab. Marketing tu masuk tung. KLS sendiri pun kalau buka je, sekali buka je, memang kadang-kadang macam terpaksa upah orang untuk tolong jawab je, sebab bilik dah penuh.
Maksudnya ada je permintaan lagi ya. Jauh sangat daripada banyak. Tepu lah. Sangat banyak. So siapa kategori orang yang memerlukan bilik-bilik sewa? Contohnya tadi yang baru grad, yang baru nak mula hidup, baru nak bekerja. Ada tak lagi kategori lain? Student lah, sebab sekarang ni tak kalau macam universiti, private university ke ataupun even government university pun diorang tak dapat nak support dah jumlah student kan. Jadi selalunya tahun pertama je diorang duduk hostel, tahun kedua diorang dah kena cari tempat tinggal sendiri kan. Jadi selain daripada working adult tu, student lah yang banyak. Dan kita tengok banyak dekat luar bandar ni memang market student. Okay, kat luar bandar Kalau kat bandar-bandar? Kalau dekat bandar definitely working adult lah. Working adult kan. Selalunya diorang ni berapa bayar diorang ni usia? 22, kebanyakannya 22 ke atas lah. Sebab kalau KLS memilih umur. Jadi hanya umur bawah 30. Maksudnya daripada 22 hingga 30 je. Kalau dah lebih daripada 30 walaupun dia bujang ke apa ke semua, KLS tak terima. Kesian yang umur 30 ke atas ya. Itu adalah parameter pilihan KLS. Dan mungkin ada juga yang nak fokus kepada yang 30 ke 40. Betul. So kenapa KLS buat pilihan macam tu? Sebab kita punya target adalah fresh graduate. Jadi kita tak nak ada gap umur yang sangat besar. Bila ada gap umur yang sangat besar ni akan jadi masalah nanti untuk keharmonian dalam rumah tu. Mungkin yang dah berumur ni dia rasa dia senior kan. So dia mula nak jadi ketua, sedangkan ketua tetap kita. Berapa banyak bilik kita ada, berapa busy kita, ketua rumah tetap kita. Dia tak ada macam konsep ketua tenant atau master tenant ke, tak ada. Tak ada. Ketua mesti kita hanya staff kita sahaja boleh jadi ketua. Bukan tenant. Tenant akan keluar dan masuk kan. Okey, yang mendengar ni mungkin dia akan terfikir juga kerana Ahyat sedang meletakkan diri Ahyat di tempat pendengar dan atau penonton. So bila dah ramai tu dalam satu rumah, dan macam mana nak menjaga keharmonian tu, dan biasa tak berlaku kacau atau chaos atau masalah? Masalah ni dalam bisnes apa pun ada kan. Tuan Ahyat. Nak kata bisnes ni tak ada masalah, jom buat. Yang tu memang pembohongan. Itu pembohongan yang besar. Jadi sampai ke hari ni KLS pun masih lagi ada isu-isu. Cuma isu tu isu yang mungkin tak besar sangat lah, yang kita dah ada cara untuk menyelesaikan. Jadi kalau Tuan Ahyat tanya macam mana nak jaga keharmonian kan, bila dalam rumah, contohnya satu rumah 5 orang kan contohnya, dan datang dari pelbagai background. Ada yang dari kampung, ada yang memang dari bandar kan, ada yang kerja yang kerja lain ni, kerja macam ni kan. So pekerjaan pun tak sama kan. So satu je yang kita sebagai owner kepada room rental tu, you kena faham satu benda. Mereka ni menyewa bilik, dia bukan menyewa rumah. Jadi bila menyewa bilik, maksudnya mereka ni kena mengikuti atau ikut arahan house rules. Kalau house rule tu dah secara terang-terangan dah bagi tahu yang segala conversation bersama dengan tenant ni mestilah dengan kata-kata yang baik-baik. So kalau ada masalah apa-apa semua kena refer dengan owner ataupun tuan rumah ataupun master dengan landlord ke apa semua kan. Jadi dia kena ikut house rule tu. Jadi kalau tanya KLS pasal keharmonian ni, definitely peraturan lah. Sama macam traffic light lah Tuan Ahyat. Kalau kenapa orang berhenti traffic light merah? Sebab masa kita nak ambil lesen tu, masa kita ambil exam lesen L tu, dah bagi tahu dah traffic light merah kena berhenti. Sepatutnya lah berhenti kan? Dan kebanyakan orang berhenti merah. So macam tu juga bila kita nak jaga keharmonian, kita dah ada dah dia punya apa yang boleh menyebabkan keharmonian tu. Sebenarnya Ahyat nak tanya soalan-soalan yang lebih detail ni dalam segmen kedua, tapi dah seronok kita dah flow dia dan Ahyat nak ikut flow ni. So maknanya masa kita nak
bawa masuk penyewa, dia mesti ada satu proses, betul tak? Ya, macam dulu Ahyat tak buatlah room rental. Ada juga, tapi Ahyat lebih kepada unit rental. Dan semasa unit rental ni, satu benda yang Ahyat belajar ialah mesti interview setiap penyewa. Betul. Kan? Dan kita pilih. Alright. Yes. Dan mula-mula Ahyat sendiri yang interview. Tapi bila dah terlalu banyak unit dan Ahyat pun dah ada staff, dan staff yang interview. Dan memang antara perkara penting ialah kita nak tengok karakter dia, attitude dia. Betul. Dan kedua, kita bila dah terima dia ada onboarding. Ini boleh, ini tak boleh. Ini adalah tugas saya, ini adalah tugas anda, tanggungjawab kita. So benda tu sangat-sangat penting. Okay. So kita nak hold tips itu di segmen yang kedua. Tapi masih bercerita tentang market dan tanggapan orang tentang room rental ni. Alright. Sebelum kita nak pergi ke detail. Okay. So ada juga yang beranggapan room rental ni dia satu bisnes yang bermasalah kerana betul ke boleh buat room rental? Nanti kan ada apartmen atau kondo yang tak membenarkan. Betul. Lepas tu ada dengar pula kes yang dia ni dah tambah bilik, lepas tu diminta dirobohkan. Dan Ahyat pun baru-baru ni pergi melawat satu rumah lelong, nak pergi tengok rumah lelong ni. Rumah ni dia unit yang sangat besar, 1,300 square feet. Besar, best tu. So of course soalan Ahyat nak tanya, macam mana nak maksimumkan returns kan? So Ahyat tanyalah, kat sini boleh ke tambah bilik? Oh boleh cik, boleh. Tapi dia ada tapi satu unit ni, kalau rumah ini disewakan, hanya boleh maksimum 6 orang satu unit. Tapi kalau keluarga tu dah campur mak, ayah, dia, anak beranak, kami ada satu unit yang 10 orang anak beranak duduk satu rumah, yang itu kami benarkan. Tapi kalau dibuatkan landlord, dia nak buat sewa, satu unit ni boleh 6 sahaja. You nak tambah bilik dekat living room, ada spek-spek kami, tapi maksimum boleh 6 je. So saya pun buatlah kira-kira macam tak berbaloi. So tak payahlah. Tapi ada juga tempat-tempat yang benarkan, ada tempat yang tak benarkan. So sebenarnya apa cerita room rental ni, KLS? Because ini menjadi satu halangan utama. Dan ramai orang yang rasa seronok nak menceburi bidang ni, dia rasa macam tak nak lah because ada banyak masalah legal lah, undang-undang dan sebagainya. So apa pandangan KLS? Bila soalan Tuan Ahyat tanya soalan ni, KLS kena cakap yang ini adalah jawapan peribadi lah. Peribadi. Sebab mungkin ada orang lain mungkin cara berfikir berbeza kan. Tapi bagi KLS, kita dah ada undang-undang yang memang dah melarang pun untuk buat partition tu. Jadi, kalau dari segi undang-undang, kita boleh cakap yang memang dah ada dah undang-undang yang melarang. Especially dekat residential kan. Sebab dia nak menjaga owner-owner rumah yang lain. Maksudnya orang yang membeli rumah tu. Alright? Jadi, bila kita cakap pasal room rental, dia masih lagi grey area. Which is mungkin pihak berkuasa pun, diorang pun tak dapat nak menampung keperluan untuk orang-orang yang tak mampu lagi nak menyewa satu unit apa semua kan. So dia nak buat rumah yang murah pun tak, developer pun tak mampu juga nak buat rumah yang murah-murah sangat kan. Alright. Dan juga tempat untuk buat sewa tu lebih sesuai dekat residential area berbanding dengan commercial, because of facilities apa semua kan. Jadi dia tetap benda yang orang kata give and take masih lagi diperlukan. Cuma dia memang kerana keperluan tu ada kan, dan permintaan tu sangat tinggi. Permintaan tu ada. So hakikatnya memang walaupun ada nak kata tak dibenarkan, tetapi macam mana pun keperluan rakyat tu ada. Dan bila ada permintaan itu, maka adalah bekalannya untuk rumah-rumah, bilik-bilik sewa ni. Sebab kalau okeylah, saya tanya Tuan Ahyat secara jujur lah. Betul ke tak ada pihak yang tak tahu yang room rental ni dah banyak di pasaran?
Kan? Saya rasa semua orang dah tahu, dah buka dia mata macam semua dah. Nak cakap secret pun tak, nak cakap open secret pun tidak. Kita marketing secara besar-besaran kan, dekat mudah apa semua. Maksudnya memang benda ni kalau nak ditangkap lah katakan sebab because of undang-undang dah larang kan, nak tangkap boleh berlambak-lambak dah dekat secara terang-terangan promote dekat dalam media sosial kan. Even ada yang siap buat video apa semua, tunjuk bilik, dah ada berapa bilik semua kan. Jadi isu dia adalah boleh ke tak boleh tu, janji kita jangan melanggar perkara yang very obvious. Saya bagi contoh. Contoh. Okey. Management dekat situ dah cakap dah. Tempat ni, kondo ni tak boleh buat apa-apa bisnes. Room rental ke, hostel ke, homestay ke, Airbnb ke. Secara terang-terangan dia punya house rule dah cakap tak boleh. Tapi kita pergi buat juga. Itu tak boleh lah. Jadi tak, macam Tuan Hayat cakap tadi, tak semua yang melarang, tak semua yang, maksudnya ada yang okey, boleh apa orang kata, sebab dia pun memerlukan orang-orang macam ni kan, untuk memenuhkan rumah-rumah dekat macam situ. Macam management office tu dia memang cakap direct. Banyak lagi unit yang kosong. Kalau cik nak menyewakan, syukur alhamdulillah. Betul. Dan unit ni akhirnya bolehlah dia bayar maintenance fee tiap-tiap bulan tu. Betul. Kalau tidak biar kosong je. So mungkin ada management dan penduduk-penduduk di situ pun dah bersetuju, ada persefahaman bahawa memang boleh dibenarkan dan mungkin ada had. Dan daripada pandangan KLS di market sekarang, kita cerita tentang Greater Kuala Lumpur dan mungkin bandar-bandar utama. So Johor, JB, kita Selangor, KL, Penang kan, maybe bandar-bandar utama lah, Penang, Kuantan dan sebagainya. So sebenarnya lebih banyak kondo yang benarkan atau tak benarkan sebenarnya? Sebenarnya banyak lagi kondo yang tak ada masalah pun. Tak ada masalah. So diorang okey kalau you nak tambah bilik, dan you okey kalau nak sewa ramai-ramai. Okey. Cuma dia ada syarat. Macam tadi Tuan Hayat cakap tadi, kan dia hanya benarkan 6 orang. So kita ikutlah. Kalau dia cakap macam tu, ada macam contoh tempat KLS kan, KLS direct pergi tanya management, KLS cakap KLS nak buat room rental. Jadi of course saya akan tambah bilik apa semua. So berapa access card yang saya boleh dapat? So bilik kondo ni dia access card. Jadi kita kena tanya maksimum access card yang management boleh bagi kan. Lepas tu management tu cakap, you nak berapa pun kita bagi. Cuma dia cakap make sure that you punya unit tak mengganggu jiran. Kalau saya dengar ada jiran komplain bising ke, atau mungkin tak mematuhi peraturan untuk duduk di kondo, kita akan ambil tindakan. Jadi maksudnya dekat situ dia tak bagi limit. Jadi baguslah. Tapi kalau Tuan Hayat kan, bila orang dah cakap macam tu, apa maksud dia? Maksudnya kita kena buat jaga elok-elok. Maksudnya kita buatlah yang berhemah, cari tenant yang bagus-bagus, yang berkualiti. Pesan awal-awal, tegas dari awal. Kau lagi buat hal, seorang buat hal, kan semua kena keluar. Betul. So house rule kita pun kena tegas. Hayat ada dengan tim tengah mencari satu rumah ni dekat PJ, satu apartment yang sangat-sangat famous, dan mereka baru dan baru diterapkan door access. Access, dan kita tanya satu unit boleh dapat berapa access card. Yang tu pun soalan sama, kita sama, dan dia cakap bang, sini maksimum 10, satu unit 10. Wow. So kita pun dah boleh lah buat kira-kira. Bilik besar, bilik kecil, bilik tengah, bilik kecil. Menarik. So kena ikut undang-undang di tempat tu. Dan lebih banyak kondo apartmen yang je kan. Because diorang nak orang yang membayar maintenance, jangan buat kacau. Dan kalau tempat tu memang dah tak benarkan, janganlah pergi. Tak payah pergi. Ada tak kes yang dia masuk dulu masa tiba-tiba kerana dah ramai sangat yang buat room rental di situ, dah ramai pula yang tak jaga, because KLS nak
room rental usahawan ni, dia mesti ada satu standard yang world class. We talk about that later. Dan bila diorang tak ada standard yang professional, yang tak menjaga jiran, dan jiran mula komplain, tiba-tiba maybe next year punya AGM, owner-owner dan unit owners dia buat undian, kita dah tak nak benarkan lagi. Dan jadi macam mana pula kat tempat macam tu? Tiba-tiba kena halau pula kita dah invest kat situ. Dan macam mana? Alright, dalam kelas KLS ada cakap yang risiko-risiko dalam business room rental. So salah satunya adalah apa yang Tuan Hayat cakap tadilah, which is kita tak boleh predict macam mana, siapa management yang baru kan, apa rules yang akan datang, apa undang-undang yang akan government masukkan. So kita tak boleh control. Itu adalah perkara-perkara yang kita tak boleh control. Sebab tu bila kita cakap tentang room rental ni, kita tak beli rumah tu, kita sewa. So kalau kita dah tak boleh buat, Tuan Hayat, kita cari tempat lain. Sebab tu dari awal lagi bila KLS ajar student, kita tak boleh keluarkan modal yang besar untuk bermula. Sebab rumah tu bukan rumah kita, Tuan Hayat, dan kita pun tak tahu adakah bisnes tu kita boleh lama dekat situ kan. So risiko-risiko yang kita akan hadapi tu kita kena kategori. Adakah risiko tu kita boleh kontrol atau kita tak boleh kontrol. So apa yang Tuan Hayat cakap tadi, itu adalah risiko yang kita tak boleh kontrol. Jadi bila kita tak boleh kontrol, macam mana kita nak lawan, Tuan Hayat? So the best, kita pindah ke tempat lain. Bawa sekali dengan tenant kita, bukannya kita hanya pindah diri kita. Ya, sebab KLS pernah buat. Oh, bila jadi kes macam ni? Ya, memang betul dah jadi kat KLS? Dah kena dah. So kita bukan pindah diri, kita pindah sekali dengan tenant ke tempat baru. Dan diorang okey je? Okey je. So sebab kita bukan pindah jauh, pindah ke apartment lain pula, kondo berdekatan. lain pula. Berdekatan. Okey, so satu nasihat Hayat kepada pendengar dan penonton, kalau nak cari seorang cikgu, orang yang anda nak follow, carilah cikgu yang menceritakan baik dan buruk. Jangan yang cerita yang bulan dan menjanjikan baik bulan dan bintang kan? Yang baik, smooth, yang gajah boleh terbang, yang smooth je. Dan tengok-tengok tak pernah ada masalah. Dan realitinya ada je banyak masalah. Banyak obstacle tu banyak. Apa-apa perniagaan pun ada cabaran sama dia. Je. So I think this is the way that we want to share this knowledge hartanah. Kita menceritakan, yes, kita perjuangan kami ialah semua orang mesti bersama-sama dalam perjuangan ini. Jom kita perjuangkan pemilikan hartanah dan penglibatan orang Melayu, orang Islam dalam industri hartanah, dalam setiap tahap industri hartanah tu. Tapi kita pun bukan nak menjanjikan ini memang is gonna be just smooth sailing, pasti akan ada cabaran. Tapi bila kita dah tahu ada cabaran, kita dah tahu ada risiko, ada bahaya, kita tetap masuk dalam gelanggang. Itu cara yang kita nak didik pendengar-pendengar dan penonton kita lah. Betul. So KLS sebenarnya ada sebut beberapa perkara yang sangat-sangat penting. Satu ialah kita kena sewa, jangan ada unit sendiri. So itu dah ada ilmu sublet. Ilmu sublet ni pun saja perlukan satu podcast saja untuk dalamkan ilmu sublet ni. So sebenarnya apa itu sublet tu? Kerana KLS kata unit, jangan miliki unit itu, kita sewa. Itu adalah cara kita mitigate the risk. Risiko di mana tiba-tiba unit blok itu dah tak dibenarkan lagi buat room rental. Betul. So kita mitigate risk itu dengan kita sublet. So apa itu sublet sebenarnya? Perkataan sublet tu sendiri, dia adalah satu perkataan yang dah menunjukkan bisnes lah, Tuan Hayat. Dia bisnes, dia bukannya satu pemilikan, dia adalah bisnes. Jadi kita hanya menyewa sahaja. Jadi kita menyewa dengan satu belah pihak dengan persetujuan. Apa-apa sahaja persetujuan, kita ada kontrak. So kita ada kontrak persetujuan dekat situ, and then selepas tu kita menjalankan bisnes. So kalau kita cakap pasal sublet rumah ni, maksudnya kita sewa satu rumah ni dengan persetujuan dengan owner yang kita nak buat room rental. Jadi kita dah setuju, kita ada kontrak dengan dia, apa terms and condition, and then kita pun sewakan semula rumah tu dengan bilik-bilik ataupun satu unit pun boleh. Tetap samalah, sublet tu kita sewakan semula lah. Tak kisah kita sewakan selepas kita buat something atau terus kita sewakan macam tu pun kita panggil sublet juga.
Jadi sewa atas sewa. Sewa atas sewa. Okay. Kita sewa, kita tak memiliki. Kita sewa rumah ni dan kita sewakan semula. Tetapi bila kita sebut sublet ni bukan setakat kita sewakan semula Tuan Ayat. Dia ada satu lagi ayat yang kena sambung, which is kita yang handle A to Z. Bukan owner tu lagi. Okey, dan itulah ada juga tanggapan setengah masyarakat. Oh, ni geng-geng sublet ni, sewa tersewa ni, dia untung atas angin. Oh, ini salah dari segi caranya. So dia mesti add value. Dia mesti uruskan dan sebenarnya banyak kerja yang perlu dilakukan. Banyak lagi. Dan sebenarnya hari ni lah KLS cakap hari ni feedback daripada student-student KLS sendiri, ramai yang mencari mereka untuk bantu uruskan rumah. Maknanya siapa tu? Owner mencari geng-geng room rental ni juga. Yes. So sekarang owner diserah diri, tolonglah aku. Kenapa? Okey. Apa yang sedang berlaku KLS? KLS nampak lah KLS nampak ada 3 kategori orang yang datang cari student kita. Okey, yang pertama dia memang blur. Dia dah tak tahu nak buat macam mana. So dia rasa macam hidup dia sengsara sangat-sangat kerana terpaksa membayar installment yang tinggi. I can understand how that feels. Yes. Kan? Sebab kenapa saya boleh cakap macam tu? Sebab dia datang dengan menangis, dengan muka yang sangat stres jumpa KLS sendiri. Okey. So bukan dia seorang, dan memang dah ada ramai daripada dulu lagi lah. Cuma itu kategori yang pertama yang banyak datang maknanya kepada kita. Negative cash flow, pemilik rumah yang berdarah. Dia dah tak tahu nak buat macam mana. Dah tak tahu nak buat lagi dah. Dan dia dah pernah cuba sewa. Dia dah buat dah room rental juga. Bukan dan dia tak buat. Dan dia pun buat rental. Sebagai owner dia dah ikut dah. Dia dah orang kata try dah buat. Tapi dia tak pergi kelas KLS. Tapi dia tak pergi kelas KLS Okay. Alright, okay. So itu kategori pertama. Okay, itu kategori pertama. Kategori kedua ni pula adalah orang yang jenis suka membeli hartanah. Dia ada kapasiti untuk buat bisnes, untuk cari duit di tempat lain. Dan dia menggunakan duit tu untuk beli hartanah. So dia hanya reti beli, dia tak nak jaga. Bukan dia tak reti jaga, dia tak nak jaga. Mungkin kita cakap dia tak reti lah sebab dia tak belajar kan. So dia tak nak jaga. Dari awal dia beli, dia tak nak jaga. So dia dari awal dia beli, dia dah target dah siapa yang kena jaga rumah dia. Nak carilah usahawan ni, operator-operator ni. Sebab dulu masa KLS jadi ejen hartanah, memang macam tu lah klien KLS yang membeli rumah. So dia akan tanya, kalau saya beli rumah dengan you ni, you boleh tolong jaga tak rumah saya? Sebab saya tak nak, saya boleh beli tapi saya tak nak jaga. Kategori kedua ni best. Dia orang yang ada kekuatan ekonomi. Yes. Dan orang yang boleh buat income dalam bisnes lain. Dan kebanyakannya memang businessman lah. Businessman. Because they have a lot of money. Sebab saya perasan bila orang yang ada duit, dia pandai buat duit, dia akan pergi ke hartanah. Tak kisahlah dia beli kedai ke rumah ke tanah ke, tetap hartanah kan. Jadi hartanah ni salah satu luxury things jugalah yang boleh memberi aset ataupun boleh memberi jaminan, mungkin jaminan financial freedom bagi mereka, atau jaminan untuk dia punya generasi akan datang ke kan. So kita tak tahulah, tapi yang KLS perasan, bila dia tahu buat duit, dia akan gunakan duit tu untuk membeli hartanah pula. Jadi orang-orang macam ni lah subletter di luar sana yang kena bantu. Sebab mereka ada kapasiti membeli banyak, tapi dia tak minat nak jaga. Minat dia cari duit kat tempat lain. So bagi peluang dia cari duit kat tempat lain, kita buat duit dengan hartanah dia. Wow. Okay. So itu kategori best yang tu. kedua. Okay. Best kategori kan? Ketiga Okay. Kategori yang ketiga ni, yang datang cari ni, adalah kategori yang, macam mana KLS nak kategorikan? Dia adalah dia nak cuba-cuba, dia nak test market, dia tak nak start dulu. Bila subletter tu buat okey berjaya, dan lepas habis kontrak tu je dia nak take over. So dia adalah orang yang very very low risk. Sebab KLS jumpa yang macam tu, dia cakap, saya tanya dia, kenapa you nak suruh orang lain jaga? You boleh je datang kelas belajar. Ya, tapi saya bukan orang yang sanggup tanggung risiko. Saya nak tengok dulu. You yang tanggung risiko tu. Tengok-tengok setahun dua ni menjadi, maknanya saya yakin dan lihat sendiri tempat ni ada demand dan boleh cash flow-nya ada. Okay, so saya tak sambung unit kontrak, saya ambil alih. Saya yang buat.
So yang itu pun risiko kepada usahawan room rental bila dapat landlord yang macam ni. Tapi dia dah boleh make money dalam 3 tahun. Sebab dia dah kontrak 3 tahun. Okay. Selalunya kontrak 3 tahun win-win lah. Win-win lah. Okay lah. Kan. Kita pun kena bantu juga landlord. Serah balik lah kepada dia. Serah balik. Kalau dia nak, serah balik. Sebab itu bukan rumah kita pun. Kita sewa je kan. So kita boleh lagi menyewa di tempat lain. Dia hanya ada rumah tu je. Bagilah itu rumah dia. Allah, baiknya KLS student kita ya. Yelah, benda ni pun menjaga keharmonian. Dia kena win-win Tuan Hayat. Win-win. Sebab tu bila kita win-win, barulah kita punya bisnes tu harmoni. Tak adalah orang nak mengata kita ni asyik makan untung atas angin je kan. Sebab orang yang cakap macam tu, dia sendiri pun tak beli rumah kadang-kadang. So saya perasan tu je lah. Yang mana yang banyak bercakap ni sebenarnya dia sendiri pun tak pernah pun melalui proses ni, proses membeli rumah ataupun menyewa rumah ataupun buat bisnes sublet ni. Jadi kita tak payah nak dengar lah, tak payah nak orang kata letak dalam hati sangat apa yang negatif-negatif yang netizen di luar sana dah labelkan tu. I think I like what you say because yang komen-komen yang negatif ni selalunya daripada orang yang tak terlibat, yang tak langsung tahu bisnes, yang tak buat pun. Dan betul. Dia pun banyak pula komen. Kita pula terkesan dengan komen-komen itu padahal dia jauh daripada kebenaran. Okay, so sekarang ni kita nak masuk terus segmen kedua. Okay, we can do this. Alright. Kita dah settlekan tanggapan-tanggapan masyarakat. Itu yang Ahyat nak settlekan dulu. Okay. So katakanlah dah dengar semua ni tanggapan masyarakat lah, pasarannya ada lagi tak tepu dan sebagainya. So sekarang ni katakan yang mendengar ni dia kata I think this is it lah. I nak try lah. I pun nak menceburi room rental. Okay. So apakah nasihat awal untuk orang-orang ini? Dan saya nak membayangkan dia orang ni yang memang tak ada hartanah sendiri. Yang ada hartanah sendiri atau dah buat usahawan, dah memang usahawan room rental tu kita nak cerita kategori kedua. Ni kategori yang memang zero. Dia tak ada rumah lagi, dia muda lagi. Macam tu lah. Dan cara KLS nak share ni, boleh tak KLS share ni permintaan Ahyat boleh tak ambil satu contoh student KLS? Alright. Yang sama zero. Jangan yang dah pernah buat room rental ke dan dia scale up. Tapi yang memang kosong. Dan kita nak study step by step dia tu sehingga dia orang boleh betul-betul bergelar usahawan room rental yang ada keuntungan. Alright. Saya suka soalan ni. Saya suka sebab saya buat data analisis. Siapa yang datang ke kelas Financial Freedom with Room Rental. So daripada data tu menunjukkan yang 80% yang datang ke kelas adalah orang yang seperti Tuan Hayat tanya. Zero. I see. Yang ni saya tak tahu. Yes. 80%. Yang 20% tu adalah 20% tu yang owner rumah atau dia dah pernah buat rental. Dan dia nak besarkan lagi. Yes. Sebenarnya kumpulan tu kecil. Kumpulan tu kecil sebab mungkin kumpulan tu dia macam dia rasa dia dah hebat kot. Yang datang ni yang betul-betul nak buat bisnes. Sebab kita cakap room rental ni bisnes kan. So yang datang ni yang betul-betul dia tengah mencari jalan untuk dapatkan side income. Sebab mereka ni bukan tak kerja Tuan Hayat. Memang diorang kerja dan nak tambah income. Tapi diorang tak boleh nak meneruskan kehidupan dengan gembira disebabkan gaji yang tak berapa tinggi. Yang tak cukup. Cukup. Kos sara hidup pun makin meningkat, harga barang. Yes. Dan lagi-lagi sekarang ni dengan kenaikan SST. Lepas tu kita pun sedang menanti tarif elektrik dan petrol pun nak naik. Betul. Kan. Dan kalau saya cakap umur, Tuan Hayat akan terkejut. Kategori umur yang tadi, yang zero knowledge, yang datang untuk buat bisnes ni, kebanyakannya 35 ke atas. 35 ke atas. Bukan orang muda. Maksudnya dekat sini adalah orang yang dah pernah mencuba macam-macam bisnes tapi tak jadi juga. Jadi dia nak cari jalan juga untuk ubah hidup mereka, untuk capai. Mungkin dia tak naklah jadi kaya raya yang boleh beli Ferrari tu kan. Mungkin dia nak dia nak settlekan masalah keuangan dia. Mungkin dia dah pernah
tersalah menggunakan credit card, tersalah buat personal loan. Yes, ini adalah kategori yang paling ramai datang ke kelas KLS sebenarnya. Yang ada masalah-masalah keuangan yang tak tahu dah macam mana nak cari pendapatan sampingan sebab diorang masih lagi bekerja full time. Diorang tak berani lagi untuk berhenti kerja, nak buat bisnes ke apa ke. Dia masih lagi buat dia masih lagi bekerja 8 to 6 kan. And dia nak satu lagi income yang dia tak kacau sangat pekerjaan full time dia. Jadi dia nampak room rental ni memenuhi dia punya orang kata syarat-syarat tu. Dan memang boleh memang boleh untuk buat secara part time. Setakat hari ni student KLS, bila KLS tanya siapa yang dah full time, yang dah tak kerja, adalah seorang dua je. Maksudnya setuju? Masih lagi ramai lagi masih boleh buat kerja yang 8 to 6 tu. In fact yang one of your student yang paling top dekat Johor, dia masih run business dia. Yes, correct. Tapi betul, dia grow lagi dia punya room rental tu antara Taikor Pasir Gudang lah. Even Akmal pun. Mereka kekalkan masih lagi bekerja macam biasa, tapi dia punya pendapatan dalam room rental ni lagi power lagi daripada pendapatan makan gaji tu. Dan dia tak berhenti pun. Kerana tak perlu. Sebab dia cakap dia dah tahu nak leveragekan masa untuk income dia kat sini. Jadi dia cakap why not dia menggunakan kepakaran dia masa zaman dia belajar tu dekat pekerjaan dia. So dekat sini ni betul-betul untuk financial freedom, untuk kumpul duit. So dari segi duit, berapa sebenarnya yang kita bercakap ni, berapa banyak? Maknanya sebagai room rental, usahawan room rental ni, berapa banyak duit yang dia boleh expect? Bila KLS mengajar, KLS letakkan standard. KLS tak nak macam kita rasa kita tak boleh. So KLS akan make sure that you all memang boleh buat. So kita letak minimum dalam RM5,000. RM5,000 duit tambahan sebulan. Dan ini bersih. Maknanya ini adalah take home yang dia adalah gross keuntungan gross, kasar, keuntungan kasar yang tak tolak expenses yearly. Dia dah tolak expenses monthly. Sebab dalam room rental ni kita ada yearly expenses kan. So untuk lebih senang kita kira, ini adalah untung kasar selepas tolak monthly expenses, yang recurring punya expenses. So selalunya kalau yearly expenses tu sebagainya, contohnya yearly expenses ni macam kita nak kena tukar tombol pintu kan, dia punya maintenance lah, macam wear and tear kan, macam something yang unexpected berlaku kan, tiba-tiba ada pipe bocor ke kan. So boleh dikatakan 30% akan less cost than that lah. 20%? Setakat hari ni KLS buat analisis account untuk 3 tahun kan. Kita buat analisis data untuk bahagian expenses tu yang yearly punya, dia hanya dalam lingkungan less than 12%. So bermaksud bila kita bercerita tentang gross profit after less monthly expenses, jumlah itu kalau dijadikan setahun, kalau tolak dan you tolakkanlah 12% tu. Itu je dia punya yearly punya. Kalau nak lebih safe, if you take 15%, so you know that gross profit is 85% of that is your profit. Betul. Dan itu mesti RM5,000 sebulan. Itulah target KLS. Itu. So kita tolak lah case yang major unexpected tu kan, sebab itu adalah rare lah. Maybe it's happen after 5 years kan. Biasalah rumah kan, tiba-tiba atap bocor, itu benda tu takkan berlaku every year. Betul tak? So benda yang unexpected. Tapi kalau atap bocor tu tidaklah tugas kita sebagai usahawan room rental yang nak kena selesaikan, betul tak? Tapi kerana dia menyebabkan kerosakan ke benda-benda lain yang kita dah sediakan, so mungkin kita kena tanggung kos itulah. Mungkin kos tu bukan kos untuk repair lah, mungkin kos tu kos dalaman kita tu untuk kita move out ke. Mungkin dah tak sesuai ke untuk buat room rental. Alright. So the target is 5,000. Kenapa KLS pilih 5,000?
5,000 tu okey, bila kita nak buat bisnes kan Tuan Hayat, sama je apa-apa sahaja bisnes yang kita buat kan. Okay. So kita ada minimum income yang kita boleh cakap yang income tu memenuhi orang kata expectation untuk daily ataupun monthly punya keperluan makan minum apa semua kan. So kita ambil data Bank Negara jugalah. Data Bank Negara kan ada cakap gaji yang minimum sepatutnya adalah dalam 4,000 lebih kan. Macam itulah lebih kurang. KLS lupa berapa yang Bank Negara ada buat untuk memberi orang kata kehidupan yang asas lah. Yang asas, yang biasa. Di bandar. Yes, di kan? bandar. Yeah. Even di luar bandar pun sekarang pun Tuan Hayat, actually barang-barang makanan ni kalau naik, contoh kita kata telur naik kan, satu negara naik walaupun duduk kat Kelantan, betul tak? Betul. Jadi maksudnya kita guna barang-barang asas lah. Cuma mungkin dekat Kelantan tu mungkin sewa je lah murah. Tapi kalau makanan tu rasanya lebih kurang dah harga kan. Okay. Jadi 5,000 tu adalah satu pendapatan yang kalau katakanlah dia memang dah nak berhenti kerja ke, ataupun dia memang nak mencari career, mungkin tempat kerja hari ni yang dia dapat semua gaji 1,000 lebih, 2,000 je kan. Jadi dia adalah ini KLS yang set 5,000 ni macam minimum salary yang kita dah boleh memenuhi basic keperluan asas. Dan saya membayangkan kalau you dalam umur kan, katakan umur 35 tahun, katakanlah dah berjaya mencapai gaji 4 ke 5,000. Bayangkan dia ada tambahan 5,000 tu, maknanya seganda gaji dia. Betul. Pasti kualiti hidup dan ketenangan hidup tu pasti akan menjadi lebih baik. Sangat berbeza. Betul. Susah ke nak capai standard KLS ni? Setakat hari ni, sebab KLS tak berani nak cakap susah ke senang, sebab setiap orang ni mungkin ada obstacle yang berbeza-beza lah. Cuma setakat hari ni, bila KLS tengok student KLS yang betul-betul bersungguh buat, maksudnya bila dia datang kelas, dia nekat nak buat dan dia ikut apa yang KLS ajar. Sebenarnya yang KLS letakkan tu terlalu rendah bagi mereka. Dan mereka capai pun melebihi daripada itu. So tak sebut nama, tapi how big does it get kalau dalam kalangan community room rental KLS? Setakat hari ni yang KLS paling terkejut, dalam masa 3 bulan dia ada 79 bilik. 79 bilik. Dan lepas 4 bulan dia habis kelas dengan KLS daripada zero. So dia dah ada 79 bilik. Wow, dan what kalau kind of satu bilik 200 untung dia. Okay. Berapa? Wow. So sebab kita target 25 bilik. Kalau 5,000 tu 25 bilik. So target untung tu 200 So kalau 79 bilik, so hampir 16,000 lah. Dan ini adalah yang kata tadi, the gross profit after monthly cost Yes. So inilah dia. 15,800. Ini lepas 4 bulan. Dan dia bermula daripada zero. Yes. Dia tak pernah pun buat rental, business rental. Tak pernah. Dia sebab dia takut. Contoh ni orang mana? Dia dekat mana dia buat? Utara? Penang, Kedah? Kedah Di kawasan-kawasan kilang ke apa ni? Dia kawasan industri. Okay, faham. Masya Allah. So, sangat terkejut sebab itu bukan KL Selangor. Dan kita betul, dan kita mungkin ada juga tanggapan yang kalau nak buat benda ni boleh buat dekat KL Selangor je lah kan. Padahal dekat Kedah pun boleh buat. Itu yang pertama yang KLS rasa terkejut. Dan yang kedua adalah dekat Kuantan. Seorang doktor perubatan yang kita tahu hari ni kalau doktor ni macam mana kerja kan. Seksa. Maksudnya time dia orang ni banyak dekat dalam hospital, betul tak? Betul. Dan dia balik-balik pun dah penat kan, dengan macam-macam kerenah pesakit apa semua kan. Tapi boleh lagi dia buat room rental. Dan hari ni dia WhatsApp KLS, dia cakap, KLS saya dah cukup 100 bilik. Masya Allah. Selepas 1 tahun. So KLS macam, hey, 100 bilik ni
sepatutnya selepas 2 tahun. Oh, itu benchmark KLS. 2 tahun 100. Macam, sebab selalunya kita letak benchmark 25 bilik untuk tahun pertama, supaya kita grow tu, sambil-sambil grow kita experience dan kita apa orang kata get the skill kan, then baru kita tambah. So bila dia macam wah terus boleh pergi ke 100 bilik ni, saya pun macam you kena cool down dulu. Takut juga kan nanti naik cepat nanti turun juga kan. Tapi dia cakap KLS tak boleh sebab orang marah. Bilik tak cukup, orang marah. Saya kena marah. Saya tak boleh berhenti, orang marah. Dan dia manage seorang atau dia ada? Dia adalah wife dia yang bantu dan ada adik dia juga. Jadi dia buat setakat tu dululah. Cuma sekarang ni KLS dah cakap dengan dia, you have to go to another level, which is you dah kena hire dah permanent staff untuk jaga dari segi admin lah. Untuk jaga dokumen. Ya. Sebab KLS punya benchmark 60 bilik. Bila 60 bilik kita dah kena ada satu staff. Tak kisahlah staff tu permanent ataupun freelance ke, tak kisah. Janji kena ada satu staff yang jaga bahagian admin, yang jaga bahagian kita tetap kena jaga marketing, tapi staff ni dia kena jaga operation. Kalau ada komplain ke apa ke, dia dulu yang ni nak arrange untuk tukar tombol ke, mungkin bukan orang tu yang tukar tapi dia yang arrangekan, cari orang. Sebab itu adalah kerja yang kita boleh leverage kepada orang lain yang tak perlukan skill. Tapi tukar tombol ni dah beberapa kali keluar dalam sesi kita ni. Sebab dalam antara business, benda yang ni antara benda yang paling kerap berlaku lah. Macam nak kalau jual nasi lemak nak pergi beli beras. So kalau bisnes room rental nak kena tukar tombol. Tak tahulah kenapa KLS selalu sebut tukar tombol. Sebab dalam KLS rasa daripada 2017 KLS buat room rental punya bisnes ni sampai ke hari ni kan, yang paling kerap KLS handle maintenance ni adalah tukar tombol. Agaknya berapa ratus tombol dah tukar. Tak tahulah, rasa banyak kalau simpan tu. Apa penyewa dia gigit, dia makan ke tombol tu. Tapi yelah dia benda yang selalu rosak. Dia benda yang mudah rosak kot. KLS sendiri tahu tak nak tukar tombol? Adalah belajar, cuma tak naklah buat sendiri. Tak buat lah. Dia senang je. Honest, memang senang bila belajar tu. Tapi itu antara mungkin skill yang paling utama. Paling senang lah. Yang you kena ada lah kan. Kalau tidak kena upah orang. Tapi bila dah ada, okay. But what I like about you KLS dah letakkan macam rule of thumb. Macam dah ada formula tau. Okay, so kalau 60 bilik dah boleh ambil staff. Correct. Dan sepatutnya keuntungan you pun dah memampukan you untuk ambil staff. Betul tak? Betul. Dan dah boleh pergi ke Sdn Bhd dah. Daripada enterprise dah boleh pergi ke Sdn Bhd. So sebelum 60 bilik jangan Sdn Bhd dulu. Enterprise dulu. Enterprise cukup. Betul. Okay. Dan kat sini juga saya tengok kita memang takkan cukup masa lah nak menceritakan benda ni. Tapi kat sini juga saya tengok satu passion KLS ialah nak bukan sahaja kewangan peribadi, tapi pengurusan kewangan syarikat. Pensyarikatan tu pun satu passion KLS. So KLS banyak juga dalam kelas-kelas tambahan bercerita tentang cara uruskan duit bila you masih enterprise, dan bila you dah naik Sdn Bhd ada cara pengurusan kewangan untuk syarikat kan. Betul. Okay, yang ini just very quickly because Ayat masih nak pergi kepada step untuk memulakan langkah. Tapi yang ni dah mungkin advance sikit. Apa nasihat KLS pasal pengurusan kewangan masa enterprise and masa Sdn Bhd? Alright. Bila kita buat business, definitely kita tak bolehlah buat under individu. Jadi wajiblah kita register SSM. So kalau memang you all memang beginner, start dengan enterprise dulu. Tapi kalau you memang dah business owner before this, dah ada Sdn Bhd, it's okay, you just orang kata add on saja. Add on boleh juga. Alright. So untuk enterprise, okay, you kena faham satu benda je. Bila kita buat business ni, dia relate to the tax. Okay, bila enterprise, banyak expenses yang tak boleh nak claim. Alright. Jadi kita nak kena tahu documentation yang LHDN boleh terima. Dan cukai itu akan ditanggung oleh
individu itu. Dia campur dengan pendapatan individu lain. Maksudnya kalau kita makan gaji, dia campur lagi dengan makan gaji, campur dengan bisnes. Kalau kita ada lagi buat rental biasa mungkin ke commission ke, ya betul. So yang commission pun dah kira personal. So high possibility kita dah boleh pergi ke maximum 30%. So that's why kenapa kita kena transfer ke Sdn Bhd pula. Macam tu. So bila pergi ke Sdn Bhd, sebab ramai juga yang tanya KLS, tak boleh ke kita tak convert ke Sdn Bhd? Boleh, it's up to you. Cuma Sdn Bhd ni dia adalah satu bisnes yang bank suka. Bila kita boleh handle Sdn Bhd, meaning that kekuatan keuangan kita tu realistik, dan kita nampak perjuangan bisnes kita ni lebih besar lah kalau kita nak pergi ke Sdn Bhd. Kalau kita ada keinginan, kita nak beli rumah lagi, kita nak buat orang kata loan lain, mungkin nak beli kereta ke, apa sahajalah yang memerlukan bank. So definitely mind setting you kena pergi ke Sdn Bhd. Okay. Macam tu. So soalan Tuan Hayat tadi apa dia tadi? Yelah, apa nasihat lah nasihat untuk kan? Okay. So nasihat KLS, bila kita buat bisnes, apa sahaja bisnes, kita kena target untuk kita dapat manfaat dalam bisnes kita tu. Manfaat apa? Manfaat short term, definitely untuk kita dapat saving kan. Manfaat long term, supaya bisnes kita ni boleh dijadikan profil. So kebaikan enterprise Sdn Bhd ni adalah profil untuk kita dapatkan kepercayaan bank untuk bagi kita loan, nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, nak beli tanah ke, kan. So itulah nasihat KLS. Wajib, okay, bila kita nak ceburi bidang bisnes enterprise ke Sdn Bhd, wajib kita kena belajar juga. Sebab tu dalam kelas KLS kita ada juga segmen-segmen yang berkait dengan bisnes, dan kita pun involve orang-orang yang expert dalam bisnes, kan. Tuan Amsyari apa semua, yang tax, memang dia semua. memang tax agent, dan dia memang bertauliah untuk bercakap pasal cukai. Betul. Kita pun bukan nak bercakap pasal cukai, dan janganlah dengar ini sebagai nasihat percukaian. Tapi kita nak mewujudkan awareness. Because akhirnya kita nak buat bisnes banyak-banyak ni, jangan salahkanlah bila kita ni diserang LHDN, padahal you daripada awal tak nak uruskan betul. Ini bercakap daripada orang yang dah diaudit, yang dah melalui proses itu. KLS pun sendiri ada pengalaman sendiri. Okay, so I think not too much on that. Sekarang ni kita dah sampai ke akhirnya. Alright. Nak kata part 3 pun boleh lah. Part 3 ni sebagai penutup. Okay, ada 2 kategori. KLS masih belum jawab lagi soalan Ahiyat tadi. So dia berminat dan dia nak bermula daripada kosong. Apa yang dia kena buat. Lepas itu kita nak bercerita tentang orang yang dah ada bisnes ini dan dah memang bergelar usahawan room rental. Apa nak buat. But kita fokus pada yang newbies ni. Alright. Okay, so tadi KLS dah pergi ke data analisis apa semua, kan. Which is good. Alright. Okay. So memang yang datang memang newbies. Okay, jadi, 80% tu. Yes. Jadi untuk newbies, bila you nak start room rental ni, kan, KLS nampak satu je yang ada dalam kepala you all ni, which is modal. Okay. So sebagai newbies, ketakutan mereka adalah modal. Alright. Jadi untuk newbies, bukan modal problemnya. Problemnya adalah ilmu. Sebab dalam kelas KLS nanti, KLS akan ajar you all macam mana you nak buat bisnes ni tanpa menggunakan modal. Ataupun you boleh buat bisnes ni tanpa you keluarkan 1 sen pun daripada duit you, tapi you dapat income yang besar juga. Betul ke benda tu boleh dicapai? Bukan Ahiyat dengar ada ramai juga yang kata, macam mana nak minta pemilik rumah yang keluarkan kos renovation? Betul kan? Inilah masuk KLS, betul? Ya, betul. Dua masuk KLS. Satu, kita tak sewa. Kita jaga tenant je. Sebab you all akan belajar dengan KLS macam mana cara untuk dapatkan tenant berkualiti dan jaga tenant. Jadi, so itu je tugas you? Tugas kita itu, kan. Jadi you dah ada skill tu. So you decide. Kalau you tak ada modal lagi, you decide hanya jaga. Then you dapatkan commission sahaja daripada landlord. So tenant management je? Yes, tenant management saja. Yang tu zero. You tak payah nak keluarkan modal apa-apa. So how much can we expect from that? Maknanya selalunya dia apa, 10%, 15% 20% hingga 20% daripada rental. Rental, okay. Total rental tu. At least
memulakan langkah pertama, dah masuk gelanggang, kita dah kenal game, correct, dah tengok permintaan, okey, yang ni memang boleh buat, okey aku keluarkanlah savings. Mungkin dia ada savings atau dia kumpul-kumpul duit dulu kan. Correct. I see. Okay, good. Yang kedua, because dalam kelas tu KLS ajar juga marketing. Macam mana cara kita nak buat marketing yang orang nampak, yang orang kata marketing yang menjadi. Jadi kalau you dah ada skill tu, then ramai orang tanya tapi kita tak ada bilik lagi, so you jadilah seeker, which is you provide tenant kepada landlord lain. Okay, so tak payah tenant management pun. Tapi you terror buat marketing. Dapat sekali je lah, tapi dapat sekali, okey lah, dapatlah modal. Tapi bila kita tengok, I kat sini macam kencang sangat ni, aku kena adalah satu unit sendiri. So mungkin dia akan bermula daripada situ. Jadi untuk newbies, bila you datang, you dapat skill. Bila you dapat skill, banyak benda yang you boleh make money. Dan bila you boleh make money, kan, barulah kita boleh go step by step. Sebab KLS akan ajar step by step. Semua, walaupun you newbies ke, you dah lama, dah otai ke, semua step yang KLS ajar ni sangat berguna dan you all masih relevant. Okay, so tadi tenant management, second seeker. Lepas tu untuk newbies ni, okay, apa lagi yang dia boleh buat? Okay, yang ketiga tadilah yang Tuan Ayat cakap tu, ada ke owner yang sanggup keluarkan semua modal apa semua kan? Ada. Cuma you punya tugas kena cari banyak. Maksudnya kalau kita pergi viewing 1 biji, 2 biji, mungkin you jumpa landlord yang tak nak keluarkan modal. So itu yang dia keluar, KLS tak ada pun owner nak keluarkan modal, padahal dia baru tengok 3 unit. Tapi kalau you pergi 100 unit, takkan dalam 100 tu tak ada satu pun. So adakah dia orang memang kena capai 100 viewing tu? KLS tak tahulah nak cakap kapasiti orang lain, tapi KLS dulu bermula sebelum KLS betul-betul terjun bidang ni, 400 unit KLS pergi viewing. Masya Allah. Dalam 1 bulan. Memang pagi sampai petang tak ada buat kerja. Habislah, orang kata hidup, mandi, makan semua. Maknanya satu hari memang akan viewing 10 unit. 10. Memang kita setting macam tu lah. Tapi KLS tak buat seorang lah, kita ada group lah. Okay, so collectively 400. Then kita discuss dan kita buat data dekat situ. Okay, that makes sense. Kalau tidak pengsan tu kalau buat satu orang. Sebab KLS pun saja dekat student KLS macam tu juga. Sebab bila kita jumpa dalam kelas, you buat kat Bangi. I Bangi juga. You buat dekat Damansara. I Damansara juga. So why not? Since you jumpa, orang kata mind setting dah sama kan, tujuan dah sama, collaborate lah. Wow. Okay, guys, yang ini pun satu yang saya suka, especially contohnya community room rental, subletters, community homestay. Dia memang ada satu sifat collaboration, not competition. Memang benda ni memang dah wujud dalam industri ni ke, atau hanya dalam kalangan beberapa community kecil? Kalau masa awal KLS buat room rental, dia adalah something yang top secret tau. Tak boleh tanya orang ni kan, mana boleh aku cakap, nanti kau tiru, macam tu. Ada budaya tu. Budaya tu biasa dulu. Maksudnya semua orang macam nak jaga business. Aku Bangi, kau jangan masuk Bangi. Dah. Macam tu. Aku dah conquer ni, kau jangan. Aku tak akan ajar, ini kawasan aku. So itu yang saya lalui dulu. Jadi saya tak tahu cikgu lain lah Tuan Ayat, sebab saya jenis yang bila saya mengajar ni, saya ajar apa yang saya experience je. So apa yang saya rasa. Jadi saya rasa sedih gila. Sedangkan saya sangat-sangat memerlukan untuk dapatkan apa orang kata nasihat orang-orang yang dah berjaya ni kan. Tapi dia orang tak nak share. Jadi saya tekad, lepas ni kalau aku buat jadi, aku nak share semua orang, biar semua orang pandai. Dia macam tu. Okay. So itu cara KLS. Jadi KLS tetapkan dalam komuniti, wajib student-student kita ni share dengan orang lain. Okay, so jangan nak pakat. Jangan nak kau kedekut sangat dengan ilmu ni. Ilmu ni bukan kau punya. Selagi Allah kata aku bagi kau pinjam, itu pinjaman saja kan. Bukan hak kita pun. Dan rezeki ni Allah dah bagi dah dari awal pun. So jangan risau kalau you buat Bangi, I nak buat Bangi. Kenapalah nak risau sangat dengan rezeki ni. Kita tak boleh risau, rezeki ni Allah bagi.
rezeki. Kita kerja kuat macam mana sekalipun Allah kata itu je rezeki kau, itu je lah. Tapi kalau memang apa orang kata Allah dah tetapkan dah rezeki kita, kita kena usahakan. Jangan risau. Jangan risau nanti orang lain dapat lebih ke apa ke. InsyaAllah kita akan dapat lagi banyak bila kita tahu tugas kita sebagai hamba Allah lah. Kalau kita tahu, kita akan dapat lebih lagi. Jadi KLS rasa kalau bab-bab collaboration ni dia bukan isu pasal humanity ke apa, dia isu agama lah. Bagi KLS lah. Maksudnya dah jadi ustazah KLS lah. Tak lah, KLS rasa macam tim kat belakang ibadah. Macam power. Tak. Saya tanya semua orang lah dan Tuan Ahiyat lah. Apa perasaan you bila ada orang yang sanggup membantu bila you bertanya? Allah, bestnya, syukurnya, macam gembira Allah kan? dengar doa kita kan, ya Allah tolonglah kan. So bila kita menggembirakan orang lain, itulah tugas kita juga kan sebagai hamba Allah, betul tak? Maksudnya kita kena memberi. Ibadah kita kena memberi, bukannya kita mengharapkan orang bantu kita je. So apa kita boleh bagi dekat orang. So kalau itu je cara kita yang kita boleh bagi, gembirakan orang, so why not? Okay, so dah tengok 100 unit KLS dah tengok 400 unit dengan tim. So berapa persen sebenarnya yang owner yang sanggup keluarkan kos ni? Mungkin sebab masa kita buat carian tu, memang kita cari investor, owner dia tu investor. Jadi tinggilah, potensi tu tinggi untuk dapat owner yang willing to invest lah. Cuma kita ada terms and condition, which is kita profit sharing. Jadi kalau kita nak suruh owner yang keluarkan modal, janganlah kita sewa dekat dia per minimum. Kita share lah sedikit profit dengan dia. Saya yakin lah Tuan Ahiyat, owner kat luar sana pun happy kan. Betul tak? Tuan Ahiyat kan ada banyak rumah pun kan. Happy kan? Okey lah, saya kena keluar 30,000 tapi apa profit sharing. Boleh lah. Market rental mungkin 1,500. Okey lah, I bagi you 1,800 rental. So you dapat extra 300. Saya rasa kalau 5 tahun you dapat extra 300, yang 300 extra tu dah boleh cover you punya cost, segala betul? Investment yang you dah bayar. Dan benda tu dah jadi asset pun. Kalau you beli aircon tu 5 tahun masih kat situ boleh guna, 10 tahun pun boleh guna lagi kan. Dia adalah asset. So mungkin you tak dapat extra 300 tu, mungkin you tetap juga kena beli aircon contohnya. So you tak dapat manfaat tu. Tapi kalau you bantu, you bekerjasama dengan subletter macam KLS ni, so instead of you beli saja-saja aircon, tapi sekarang ni aircon you tu sebenarnya kita tolong bayarkan secara orang kata installment bulan-bulan secara dalam 5 tahun. So why not? Okay. So kita tak mungkin lah nak cover semua step, but I think that one at least membukakan mata. Alright. Bagaimana pula dengan orang yang dah buat bisnes ni, dan dia ada impian untuk macam yang KLS sebut, yang dah ada 100 bilik dan membina empire. Kita pernah kan jumpa satu group yang ada masa itu 6,000 lebih kunci bilik, dekat dengan 7,000 kan? Dekat dengan 7,000. Dan kita lihat satu bilik store tu memang kunci. Kalau tengok gambar kita, tengok balik gambar kita, muka kita tak boleh nak tahan. Macam terkejut kan? Macam ni rupanya nak 7,000 bilik. Ya Allah, dia susun. Tak terbayang. Okey lah, so yang tu nak tadi kita sebut 100 bilik pun dah rasa macam wow, tapi bila sebut 7,000 dah rasa macam 100 tu kecil sangat. Okey, katakanlah dia ada I don't know 20 bilik. Dan dia nak scale up 100 and then 200 300 kan. So apa antara 2 atau 3 tips pantas untuk dia? Okey, dalam kelas KLS pun ada juga yang dah 300 bilik pun datang lagi. Alright. So meaning that dia dah tahulah nak buat bisnes tu kan. Cuma mungkin dia ada masalah yang banyak komplain kan, atau banyak tenant in out kan. Turnover tinggi. Tak stay lama. Ataupun dia nak tambah lagi tu, dia dah stuck dah. Dia dah rasa macam stagnan dah. Dia dah tak boleh dah nak pergi lagi 400-500 bilik kan. Alright. So ini nasihat KLS lah. Okay.
kadang-kadang kita buat bisnes, kita terjun macam tu je. Ada orang menjadi, ada orang tak jadi. Betul tak? So kita kena tengok kategori kita. Mungkin kategori kita orang yang bertuah tu lah. Terjun pun jadi. Itu yang tiba-tiba 300 kan, bilik. Tiba-tiba 300 bilik. Tapi stuck. Stuck. Okay. So kita belajar balik macam mana untuk kita bina satu bisnes yang bersistem. Kan macam McDonald, KFC kan. Dia owner dah tak ada lama dah kan. Bukannya owner tu orang Malaysia pun, tapi macam mana kat Malaysia pun dia boleh buat kualiti yang sama, rasa yang sama kan. Macam tu juga bila kita kata bisnes, kita nak scale up bisnes ni, meaning that bisnes tu mesti boleh duplicate. Maksudnya kalau cara kita handle customer kan, cara kita handle tenant rumah ni, then rumah sana pun sama juga. Dan kalau kita ada 10 staff, 10 staff tu akan menggunakan SOP yang sama juga untuk handle satu masalah tu. Bukannya staff ni handle dengan cara macam ni, orang ni handle dengan macam ni. Jadi itu yang menyebabkan bisnes kita masalah. Kerana kita terlampau banyak faktor-faktor yang kita tak boleh kontrol. Jadi untuk orang yang nak scale up, yang datang, yang dah ada, apa orang kata, dah ada ilmu nak buat room rental apa semua ni, you all kena belajar pula macam mana you nak systemizekan, macam mana you nak cari SOP untuk you punya staff-staff bekerja, atau untuk diri you sendiri untuk identify apa orang kata SOP yang betul untuk buat sesuatu. Contohnya untuk marketing apa SOP dia, untuk move in tenant apa SOP dia, untuk move out tenant apa SOP dia, supaya bila you punya perkara-perkara remeh ni terjaga, you punya kerja tinggal pergi buat marketing, pergi cari unit je. So hari ni kenapa you tak boleh scale up? Sebab you terperangkap dengan perkara remeh-remeh ni. An operational matter. Yes, operational matters ni. So bila you sendiri yang pergi buat operational ni, you sendiri yang involve dengan operational ni, confirm you takkan boleh scale up. So sepatutnya dia fokus kat apa? Sepatutnya dia dah kena fokus kepada management, which is dia dah start kena tahu macam mana nak recruit staff. Dia kena start tahu dah macam mana dia nak leveragekan keuntungan tu. Dan dia dah kena tahu dah macam mana dia nak tambah, nak duplicate kualiti teknik. Faham. Duplicate balik yang dia dah jadi buat tu. Itu yang penting. Sebab hari ni ramai orang boleh buat, dia bukan duplicate balik. Dia buat tu dia macam because of opportunity tu datang. Dia buat. So at the end, kenapa dia tak boleh scale up tu? Because dia dah start dengan benda yang dia tak tahu. Dia dah kena tengok balik, dia terlepas pandang benda ni, Kadang-kadang ada satu orang ni yang datang dengan KLS, dia cakap apa? Dia sebenarnya walaupun dia dah buat banyak dah, dia dah ada dalam 200 bilik, tapi dia kata dia rasa bila dia datang kelas, dia kata step pertama dia dah salah. Apa tu step pertama tu? Step pertama dia memilih location yang terlampau banyak. Okey, yang tadi. Memang dia ada 200 lebih, tapi location dia merata-rata. Betul. Dia kata penat, kos banyak habis. Dia kata at the end untung dia ciput gila, dia cakap. So dia rasa penat lah. Dia tak happy pun orang cakap ada 200 bilik. So ada orang yang bersasar, dia hanya cari kat satu lokasi 200 bilik. Contohnya kalau didarabkan 200 dah berapa tu? 40,000. Okey. Tapi kerana dia bertebaran di seluruh Selangor ni mungkin, dia profit gross dia masih 40,000, cuma ada kos berlebih, tambahan. Yes. So betul-betul net tu makin kurang. Betul. Dan tak termasuk lagi kos kepada penat, psikologi kita. Yes. Dan yang contoh satu lagi ni pula, because of dia nak kejar kuantiti, so dia memang fokus kepada kuantiti sahaja, which is rumah tu dia hentam je semua, satu bilik 2 orang sharing apa semua kan. Jadi dia ada masalah besar, which is bila antara tenant tu tak boleh ngam, so masuk sebulan 2 bulan keluar. So high turnover, penat lah kita. Yes, sebab you buat marketing pun kena bayar. So you tak lepas lagi kos you buat marketing tu apa semua, orang dah keluar. Tak sempat nak untung. Dah keluar lagi kos. Okey, faham. Wow, okey.
So sebenarnya sampai-sampai kat hujung ni dia semakin panas. Ya Allah, saya rasa macam sejam lagi boleh berborak ni kerana kita berborak pasal benda yang kita buat dan kita pun passionate pasal benda ni. Kita lalui sendiri kan. Yang kita lalui sendiri dan Ahya yakin dan percaya siapa yang sedang menonton dan mendengar ni pun dapat melihat keikhlasan perkongsian KLS, nampak kesungguhannya. Okey, so KLS perjuangannya kami pun dah nampak. So sebagai penutup sebenarnya apa nasihat kepada pendengar dan penonton kita yang mungkin dia terdetak, dia mungkin terasa macam naklah try. So apa nasihat KLS dan semoga mereka ni bolehlah mungkin atas pagar ni, okay, aku nak mulakan my journey into room rental. Bermula dengan berilmu dulu. So maybe dia orang nak berguru dengan KLS. So apa nasihat KLS? Okay, KLS yakinlah di luar sana tu ramai yang memang menerima yang hartanah ni adalah sesuatu yang bagus, yang luxury, yang boleh diharap, yang orang kata keinginan setiap orang kan dalam hartanah. Jadi semua orang boleh menerima hartanah. Tapi bila kita cakap pasal room rental ataupun sewa ni, ramai yang menggunakan emosi, which is meletakkan yang pekerjaan tu susah, remeh dan melibatkan orang-orang yang tak betul lah, which is boleh memberikan kita marah ke apa semua kan. So KLS minta hentikan dulu baca ataupun percaya dengan mitos-mitos yang tak betul tu. Okay. Bagi KLS rasa itu mitos sebab itu hanya untuk segelintir orang yang mungkin dia dah pernah buat tapi tak berjaya disebabkan dia tak buat dengan betul kan. Jadi KLS punya nasihat, bidang hartanah ni best sebab lepas KLS dah ceburi room rental ni, KLS dah tak terfikir dah nak buat bisnes lain, Tuan Hayat. Dulu pernah lah lepas buat ni kan, otak masih lagi fikir boleh ke aku bergantung dengan bisnes ni kan, macam tu. Tapi bila KLS terjun bidang room rental ni, KLS yakin sangat boleh bergantung, sangat yakin sebab bila kita dah sampai orang kata level yang kita dah boleh systemize, kita dah ada staff yang boleh bantu kita, banyak masa terluang. Jadi you boleh capai apa yang you nak tu. So yang penting adalah bagi peluang kepada diri you untuk belajar dengan betul. Sebab hari ni orang berkata atau bercakap benda yang dia sendiri tak belajar dulu. Dia hanya mendengar sahaja. Jadi berhenti mendengar dan jom kita ceburi bidang hartanah. Bidang hartanah ni bukan sahaja membeli hartanah kan? Atau jadi ejen hartanah, pemaju hartanah, kontraktor hartanah. Betul. Ya, bukan itu saja tapi yang menyediakan perkhidmatan kan, menyelesaikan masalah ni. Yang bestnya kita boleh buat income tanpa kita perlu beli hartanah. Jadi mungkin kita takut nak beli hartanah disebabkan kita risau nanti bila kita beli kan nanti tak boleh nak sewa ikut installment bagai semua. At last kita tak beli hartanah. So rugilah kan. So why not untuk orang-orang di luar sana yang hari ni mungkin teragak-agak nak beli hartanah, risau nak beli hartanah untuk investment apa semua kan. So kalau betul you tak yakin sangat walaupun you dah pergi kelas hartanah, you dah belajar macam-macam, you masih lagi tak yakin nak beli hartanah, why not you belajar dulu macam mana kita nak dapat duit daripada hartanah tu. So bila you tahu macam mana nak dapat duit, rasanya you tak akan berhenti kot beli hartanah. Kan Tuan Hayat? Yeah. Sebab itu berlaku kepada student-student KLS. Diorang baru berani nak beli lebih daripada 1 biji, lebih daripada 2 biji. Sebab apa? Sebab dia dah tahu dah macam mana nak generate duit daripada hartanah tu. So kita akan takut nak buat apa sahaja, bukan dalam bidang hartanah pun, even saham ke kan, apa-apa sahaja bidang yang kita nak ceburi, kita akan takut definitely sebab itu bukan ilmu yang kita tahu lagi. Jadi you kena benarkan diri you untuk belajar dan untuk you bergaul dengan orang-orang yang dah buat. Kita hanya dengar cakap orang-orang yang dah buat, orang-orang yang dah berjaya sahaja. Tak payah dengar orang-orang yang tak berjaya kat luar sana. Hari ni netizen ni dia suka sangat komen dengan benda-benda yang dia sendiri pun tak tahu. Dia just pokok tambah je. Jadi kita jadi orang yang bijak lah kan. Jadi orang yang bijak dan kita nak
ubah keuangan kita kan Tuan Hayat. Saya cakap diri saya tak nak cakap orang lain lah. Saya rasa kalau ada tambahan tiap-tiap bulan RM200 tanpa saya kena buat apa-apa pun saya dah gembira. Ya, RM200, kan? RM500. Tanpa buat apa-apa. Ya. Kan? Jadi kalau you all adalah salah satu orang yang macam tu juga. Maksudnya you rasa gembira walaupun you dapat RM200. Katakanlah you dapat RM200 je tapi you rasa gembira gila. Sebab apa? RM200 you dapat tiap-tiap bulan tanpa you buat apa-apa. Dan you kena datang belajar dengan KLS. Sebab dari 200 tu you boleh tambah lagi dengan apa orang kata dah makin bertambah pun you masih lagi tak perlu buat apa-apa. Ya, dan sebenarnya banyak lagi yang case study yang Hayat nak KLS ulas macam mana kejayaan student yang lepas. Sebenarnya kita nak study kejayaan mereka itu supaya kita nak lihat sebenarnya apa case study ni, apa success story ni. Dan kita satu benda yang Hayat pernah dengar kan, siapa Jim Rohn yang sebut ke atau Zig Ziglar, dia kata apa, success leaves trails kan. So sebenarnya kita nak tiru je apa yang orang-orang yang berjaya dah buat. Betul. KLS sendiri dah buat, and then berjaya nak bantu student dia pun nak mencapai kejayaan sama. Okay, so bagi mereka yang nak belajar nanti boleh cari link di dalam ruang description, dan anda boleh bergantung pada bila anda tonton video ini dan tengoklah bila next class yang ada lah. Kita akan sentiasa update tim, kena sentiasa update link kepada description yang kita letakkan di description. Okay, so KLS banyak yang KLS dah share. Hayat rasa sangat seronok KLS menjadi tetamu kita yang pertama dalam Hayat Ishak Show season baru. Okay, so I'm so happy, dan Hayat yakin dan percaya bagi anda yang sedang menonton atau mendengar podcast ini, banyak sangat ilmu yang anda dapat. Hayat sendiri yang juga pelabur hartanah, menyewakan rumah dan sebagainya, Hayat sendiri pun banyak belajar daripada KLS, dan itu sebabnya Hayat sendiri menjemput KLS untuk berkongsi ilmu yang beliau telah belajar kepada komuniti pejuang hartanah. Dan kami sangat-sangat bertuah KLS adalah salah seorang mentor pejuang hartanah di dalam komuniti kita, khususnya dalam bidang room rental. So saya yakin dan percaya anda semua tak sabar mungkin nak belajar dengan lebih lanjut. Kalau saya yakin dan percaya juga anda ada banyak soalan nak tanya, so boleh tanya nanti dalam kelas, mungkin dalam seminar yang KLS ada, dan boleh cari macam mana nak cari KLS ni. Kalau ada yang nak cari KLS ni, macam mana nak cari KLS? Kita ada page room rental, so you all type je dekat Facebook tu room rental kan. Then you like lah page tu. So dekat situ kita memang sentiasa update lah kalau kita ada kelas apa semua. Okay. So you boleh komen dekat situ, insyaAllah boleh berhubung dengan KLS juga dekat situ. Yeah. And of course boleh berhubung dengan tim Ilham Academy, penganjur kepada semua program-program KLS, dan kepada komuniti pejuang hartanah tu boleh communicate dengan Hayat and semualah handle kita yang ada. Okay, so begitulah akhirnya sesi kita yang pertama ini. Terima kasih sekali lagi KLS. Sama-sama Tuan Hayat. Tuan Hayat, saya nak cakap satu perkara last, boleh tak? Boleh, ni sebagai penutup ni. Apa dia? Nasihat terakhir. Nama kelas yang KLS ajar ni Financial Freedom with Room Rental. So dia punya kos pun tak lebih lah dari RM50. Jadi KLS ajar dalam kelas tu, KLS memang target nak ajar you all untuk buat income. Jadi KLS nak sangat ramai yang datang dan share dengan kawan-kawan, sebab kita bukan ajar secara online saja. Jadi maksudnya kita kelas kita ni secara Zoom. Jadi you duduk kat negeri mana-mana pun you boleh belajar. Tak perlulah orang kata nak kena fikir nak datang sini apa semua kan. So boleh, InsyaAllah kita buat secara Zoom satu hari kan. Tapi selepas tu kita ada lagi kelas-kelas yang memang kita nak you all skill up lagi supaya you dapat income yang lebih, apa orang kata, yang you nak tu kan. So kita bukan ajar you secara online saja, kita ada juga secara fizikal, dan kita bukan ajar pasal room rental sahaja Tuan Hayat. Dalam kita punya team Ilham Academy ni yang bestnya, kita ada pejuang-pejuang hartanah yang ada skill masing-masing. Jadi kita juga jemput Tuan Amsyari untuk ajar pasal business dan tax, dan kita ada juga daripada student-student kita untuk ajar apa yang dia orang expert. Contohnya dia expert hostel, so dia ajar hostel. So dia expert renovation, dia akan ajar renovation. So dia
expert dekat commercial building, so dia akan ajar commercial building. Ada yang expert homestay, because dia dah menceburi ke homestay pula. Correct. Kan. Semua yang bestnya, yang specialnya dekat sini Tuan Hayat, kita tak akan lepas tangan you. Kita nak guide you sampai berjaya. Itu yang KLS nak sampaikan, which is kalau you percaya dengan team Ilham Academy, so kita memang nak you duduk lama dengan kita. Kita tak pernah lagi orang kata remove kita punya student daripada group kita. Jadi KLS ada gang room renter, which is kita bukan sahaja lepas belajar and you dah belajar semua berhenti setakat tu. Kita ada lagi aktiviti dan kita pun buat perjumpaan. Gathering, kita buat gathering apa semua. You bukan jumpa KLS saja, you boleh jumpa Tuan Ayat, boleh jumpa dengan sifu lain kan, dengan lawyer Datuk Nazri lagi kan. Dan kita pun pernah, of course kita buat gathering tu dekat Selangor, tapi kita pun pernah pergi ke Kedah kan. So insya-Allah ada masa kita pergilah tempat lain. Itulah rancangannya, doakan kami dapat pergi ke setiap region, utara, selatan, pada timur, Borneo. Kita nak pergi juga. Cuma yang bestnya kita bukan setakat mengajar. Kalau you risau kan, lepas belajar nanti tak reti nak buat. So sebab dulu KLS macam tu, KLS paling risau pergi kelas ni, lepas habis kelas tu tak reti nak buat. Itu paling risau. Kalau itu kerisauan you all, InsyaAllah kalau you benarkan kita untuk bantu you, kita akan bantu you sampai berjaya. Berjaya ke tak tu, itu bergantung kepada you punya usaha juga. Tapi kalau ada soalan, ada kemusykilan, ada isu yang nak kita bantu, yang mana kita terdaya, definitely KLS tak akan lepaskan tangan. So itu janji KLS lah. Itulah, dia makin hujung ni dia makin berapi. And saya tengok sebenarnya kejujuran dan keikhlasan seorang guru sebenarnya. Dan orang you tak boleh berpura-pura. KLS dah bertahun-tahun macam ni. So I'm so blessed. Saya rasa sangat-sangat bersyukur Allah hadirkan seorang sahabat dan sekarang ni partner dalam perjuangan ini, perjuangan hartanah. Dan kita pun, ialah perjuangan ni nak membantu merumahkan rakyat. Kita sebagai pelabur hartanah, kita ada tanggungjawab. Kita sebagai usahawan room rental, kita ada tanggungjawab. Tanggungjawabnya merumahkan rakyat. Kerajaan seorang diri tak mampu nak merumahkan seluruh rakyat Malaysia. Dan kita kena ingat, dasar perumahan negara bukan nak setiap rakyat Malaysia itu memiliki sebuah rumah. Dia pun nak juga membantu rakyat Malaysia ada akses kepada sewa mungkin belum lagi bersedia sewa satu unit rumah, tapi dia boleh menyewa satu bilik dahulu. Inilah cara kita nak membantu merumahkan rakyat. Dan kita terlibat dalam satu usaha yang sangat murni ni, betul tak? Kerana pasti dalam satu masyarakat ada lapisan yang tidak mampu lagi untuk memiliki, definitely menyewa satu unit, dia mampu untuk menyewa satu bilik, dan itulah peranan yang kita mainkan. So satu perjuangan yang sangat-sangat besar. Ahyat pun nak mengajak sahabat-sahabat semua mendoakan KLS dan seluruh tim dipermudahkan segala urusan dan dimewahkan rezeki untuk teruskan perjuangan ini dan membantu lebih ramai orang menjadi mencapai kebebasan kewangan, mencapai financial freedom menggunakan teknik room rental. So sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada KLS, terima kasih kepada tim, and terima kasih kepada semua pendengar podcast dan penonton. Dan sekiranya anda suka konten ini, please subscribe, like and share kepada sahabat-sahabat anda semua, and we value your comments. Kami akan, Ahyat, KLS dan tim akan melakukan yang terbaik untuk membaca setiap komen dan membalas sekiranya perlu. Anyways, we love to see you again and see you guys in the next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Yay.